mengenai yang saya nak katakan pada hari ini mengenai suatu perbicaraan yang akan diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan Kuala Lumpur di Istana Kehakiman, di mana lanjutan daripada permohonan keputusan Mahkamah Rayuan yang difailkan oleh Peguam Syarikat saya, Seruan Gembira Makmur Sungai Bahad, di mana Mahkamah Rayuan telah tidak membenarkan nama Menteri Besar Pahang untuk dinamakan sebagai mandamus ataupun dikatakan sebagai wrong name, kerana dalam sejarah negara ini belum ada lawmaker ataupun yang kita sebut di sini kerajaan negeri ataupun kajian persekutuan yang merupakan lawmaker, dia contempt kepada judgement yang dikeluarkan sama ada di Mahkamah Tinggi atau Mahkamah Rayuan ataupun Mahkamah Persekutuan. Apabila perkara ini berlaku, dia menarik perhatian seluruh pengamal undang-undang, kerana ada perlakuan-perlakuan yang bersifat moral dan kebiadaban pembuat undang-undang ini. Dia tidak menepati ataupun tidak melaksanakan perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah. Secara tidak langsung dia bersifat sebagai menghina keputusan mahkamah. Apatah lagi pelaku-pelaku ini adalah bagi pihak kerajaan sendiri. Yang terjadi sekarang adalah Menteri Besar Pahang telah diperintah oleh mahkamah mengeluarkan untuk membuat pembayaran kepada syarikat kami, di mana mengikut undang-undang yang sedia ada, mahkamah apabila telah mengeluarkan certificate order ataupun satu amount kena bayar mengikut Akta Penghakiman terhadap kerajaan ataupun kita panggil sebagai Government Proceeding Act Section 33 dalam kurungan 3, maka pembayaran oleh kerajaan terhadap plenty, di mana kerajaan sebagai dependent, hendaklah dilaksanakan sebegitu cepat ataupun dilaksanakan terus selepas mendapat penghakiman, dipanggil sebagai mandatory to pay. Oleh kerana kerajaan negeri Pahang tidak melaksanakan perintah mahkamah itu, maka kita telah membawa kepada Mahkamah Rayuan, dan Mahkamah Rayuan tidak membenarkan di atas nama Menteri Besar, walaupun Mahkamah Tinggi telah membenarkan atas nama besar dan atas nama Menteri Besar sebagai orang yang dimandamuskan ataupun perintah paksa bayar. Kemudian Mahkamah Rayuan memaklumkan bahawa sebelum ini tidak ada kes, ya. Jadi padang untuk undang-undang negara adalah grey. Dia tidak ada black atau tidak ada white ataupun tidak ada hitam putih untuk menjadi rujukan di dalam kes ini. Oleh itu Mahkamah Rayuan meminta supaya keputusannya akan ditentukan oleh Mahkamah Persekutuan. Jadi pada 4 hari bulan ini kita akan dengar Mahkamah Persekutuan mengenai execute ataupun suatu perintah, sama ada siapakah yang sebenarnya yang dipanggil sebagai orang yang bertanggungjawab di sebalik the original party, iaitu pihak kerajaan negeri Pahang dan juga defendant kedua, pengarah Perhutanan Negeri. Jadi adakah dianya dikekalkan sebagai Menteri Besar atau dianya dikekalkan sebagai exco ataupun bagi mewakili kerajaan ataupun pegawai keuangan negeri Pahang. Oleh kerana itu ketiga-tiga pihak ini akan diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan pada 4 hari bulan. Jadi kita akan saksilah, kita akan tengok bagaimana keputusan Mahkamah Persekutuan dalam isu ini, di mana perkara ini tidak pernah berlaku, iaitu suka saya mengatakan sekali lagi bahawa kerajaan negeri Pahang telah tidak melaksanakan perintah kehakiman ataupun telah bersifat menentang keputusan kehakiman. Yang sekiranya mahkamah membenarkan atas nama 3 pihak tadi, maka saya akan meneruskan suatu penguatkuasaan, iaitu akan mengambil tindakan memfailkan, kita panggil menghina mahkamah, memfailkan suatu langkah menghina keputusan mahkamah terhadap
pihak-pihaknya akan ditentukan oleh Mahkamah Persekutuan. InsyaAllah. Terima kasih.